Urusan tempahan kenderaan kini menjadi lebih mudah melalui MyUrus. Pilih sistem My Kenderaan untuk memulakan urusan tempahan kenderaan pejabat. Masukkan ID pengguna dan kata laluan, kemudian klik butang log masuk untuk mengakses sistem. Paparan dashboard menyediakan rangkasan jumlah tempahan serta status permohonan. Pengguna juga boleh melihat permohonan terkini dan maklumat ringkas kenderaan yang tersedia. Untuk membuat permohonan baru, klik menu tempahan baru. Maklumat pemohon akan dipaparkan secara automatik berdasarkan profil pengguna. Lengkapkan maklumat program dan perjalanan termasuk kategori program, tarikh, masa, destinasi, tempat bertolak, tujuan perjalanan serta jumlah penumpang. Setelah semua maklumat lengkap, klik hantar permohonan. Terdapat juga menu senarai tempahan, jadual tempahan dan menu senarai kenderaan yang memaparkan jenis, nombor pendaftaran serta status ketersediaan setiap kenderaan jabatan. Berikut ialah cara menyemak dan mencetak borang tempahan kenderaan melalui sistem My Kenderaan. Pada halaman dashboard, klik lihat semua untuk membuka senarai tempahan. Klik ikon mata pada bahagian tindakan untuk menyemak butiran lengkap permohonan tempahan. Setelah selesai membuat semakan, tutup paparan butiran dan klik ikon cetak. Borang tempahan kenderaan rasmi akan dipaparkan lengkap dengan maklumat pemohon, program, perjalanan, kenderaan, pemandu serta tanda tangan pihak berkaitan. My Kenderaan membantu mengurus permohonan secara lebih cekap, teratur dan telus.